Susuk tubuh wanita di Instagram Nobhan curi. Perhatian netizen. Seteruk ini dia DOWNGRADE. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nama penyanyi Nobhan kembali menjadi bualan ramai selepas memuat naik hantaran terbaru di media sosial miliknya. Menerusi perkongsian tersebut, Nobhan dilihat sedang menikmati percutian di Vietnam beberapa hari selepas menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Namun begitu, di sebalik perkongsian santai itu, terdapat satu gambar yang mencuri perhatian ramai apabila Nobhan dilihat bersama seorang wanita ketika menaiki Alpine Coaster di Bernal Hills. Berdasarkan pemerhatian, wanita tersebut didakwa merupakan individu yang pernah dikaitkan sebagai orang ketiga dalam isu rumah tangga Nobhan sebelum ini. Susulan itu, ruangan komen di platform Threads dipenuhi pelbagai reaksi netizen, termasuk kecaman yang menganggap tindakan tersebut seolah-olah mengesahkan khabar angin terdahulu. Aku dah biasa tengok orang downgrade tapi aku tak pernah sangka seteruk ni dia downgrade. Oh sebenarnya betul lah dah habis pusing Sure jadi betul lah yang sebelum-sebelum ini. Tak apa aku doakan dari Fir dapat jodoh yang lebih baik. Hensem sekufu dengannya yang edaket tu. Amin. Dia, Nobhan, sudah mengiyakan tuan-puan. Walau bagaimanapun, Nobhan setakat ini tidak memberikan sebarang kenyataan balas berhubung komen-komen tersebut.